kemeriahan itu masih lagi dapat kita rasa dengan kehadiran penonton-penonton, dan selamat datang sekali lagi untuk saingan Liga Super 2025-2026. Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi menjadi saksi untuk pertembungan Kelantan The Real Warriors FC dan juga Negeri Sembilan FC. Untuk Kelantan membuka Azwan sikit lewat, sempat untuk dia menolak ke hadapan untuk mendapatkan Faris. Faris melihat ke tengah, siapa? Leret di situ, ada peluang Sese, tapi ada halangan, masih lagi kawalan yang agak kelang kabut di barisan pertahanan Negeri Sembilan. Sedikit kealpaan barisan pertahanan Negeri Sembilan. Salvan. Cantik hantaran ini, mendapatkan Luqman. Luqman mengawal, bijak Luqman. Leret ke tengah, ada bantuan Sasaki, percubaan tapi sayang. Bergemuruh kedengaran suara penyokong-penyokong mengiringi percubaan Takumi Sasaki. Dari sudut ini nampak lebih jelas, satu cutback, ada follow up, tetapi kaki kiri Sasaki itu tidak masuk. Walaupun dibantu sebenarnya oleh Motika. Dan kali ini berjaya dikeluarkan. Ada larian bersorangan untuk Negeri Sembilan. Datang bantuan di sini, Mio. Tapi agak lewat. 3 lawan 1. Percubaan dihalang. Ada 4 pertahanan Kelantan dalam kawasan penalti. Apapun satu reaksi, satu kawalan yang perlu kita berikan pujian untuk Motika. 4 pemain. Cantik kali ini untuk Salvan, segera membuat antaran lintang, tetapi ketangkasan Asfa Arif juga dalam kedudukan yang baik. Walaupun dia jarang-jarang diuji, tetapi dia sentiasa bersedia. Posisinya pun tepat untuk menangkap kemas The Real Warriors FC. Ketika dia sempat melihat siapa yang dah buat tolakan. Ada peluang untuk Luqman. Dan dia menyudahkan dengan jaringan. Peluang itu datang. Dia menanti dalam kawasan penalti. Susulan selepas itu, dia dalam posisi terbaik untuk menambah koleksi jaringan yang dinantikan begitu lama. Dan akhirnya dia berjaya menewaskan Asfa Arif yang begitu kebal sebelum ini. Luqman Hakim tersenyum, pembuka jaringan untuk Negeri Sembilan. Tenang, Rafiq nampaknya ketua pasukan. Tapi hanyalah seketika untuk Azam. Dia juga ditekan di bahagian tengah. Dia juga tidak mahukan kehilangan bola sebagaimana sedang berlaku ketika ini. Dorongan bahaya untuk Kelantan, terlepas. Luqman tenang, bijak dari Luqman. Itu yang saya katakan di babak yang pertama. Apabila dia mendapatkan jaringan, keyakinan itu bertambah untuk dia terus mencipta peluang dan juga tambahan gol untuk Negeri Sembilan FC. Terlihat hantaran-hantaran jauh yang dia berjaya memerangkap pertahanan dan juga memerangkap Asfa. Dengan tenang dia menolak masuk. Acahan ini sedikit sentuhan yang menyebabkan Asfa terlepas dan akhirnya disudahkan oleh Luqman Hakim. 3 diasak 2 pemain, terlepas Motika. Dorongan juga agak terburu-buru tadi daripada Wan Amirul. Kini peluang untuk Kelantan, tapi sayang placing itu terlalu keluar dari Abdul Sasi. Dia ada peluang sebenarnya. Dia perlu lebih tenang untuk menyudahkan sentuhan terakhir itu ke arah gol. Tetapi tidak. Kaki kiri Abdul Sasi. Kita lihat bagaimana lorongan yang sudah pun dalam kedudukan yang cukup baik. Ada tadukan cantik. Cuba sayang tadukan itu menghampiri ke arah gol daripada Kusaimi P. Free header. Ke penjuru yang tepat menuju ke arah kepala Kusaimi. Jadi Negeri Sembilan
yang ada kelebihan di menuju ke minit-minit akhir. Mungkin ini peluang-peluang terakhir dan kedengaran sudah jawapan terakhir dari Muhammad Zamzaini Katimin untuk menamatkan perlawanan yang ke-12 untuk kedua pasukan dalam saingan Liga. Bermaksud keduanya sudah melepasi separuh musim. Dengan akhirnya Negeri Sembilan kembali semula dengan kemenangan dan keputusan muktamad, Negeri Sembilan menang menewaskan Kelantan The Real Warriors FC dengan 2-0.